Assalamualaikum, khabar guys. So, aku datang balik ke spot yang lama tak datang dah ni. Spot ni dah sebenarnya aku tak tahu nak cakap, tapi totally dah kau nampak tu dah makin terhimpit. Dan spot ni pun aku tak tahu macam mana. Itu macam anak aruan. Tapi anak aruan dah tak ada mak kot tepi tu. Kalau nampak kat ujung tip aku tu. Tak tahu ada ke tak ada. Kita cuba je. Dan kita akan try main soft plastik. Tarik so slow. Aku rasa macam tak ada haruan dah kawasan ni. Haruan kalau ada pun dia dah jadi macam culas lah. Dia dah agak slow nak makan umpan kan. Terpaksa pakai spek sebab matahari. Aku datang pun dah lambat sikit dah ni. So kita try je lah. Tak cakap banyak, intro pendek, kita terus je main. Bismillah. Aku rasa pot ni dah ada orang mancing banyak kali dah ni. Sebab tengok pada gaya-gaya macam, yelah, macam tu lah. Bismillah. Spot ni dulu kemain besar, sekarang dah kena himpit dah. Orang himpit tanah, tak tahu dia orang nak buat apa sebenarnya. Tak lama kena kambus ni kawasan ni. Tapi haruan ni susah nak dapat. Selalunya haruan, spot haruan kalau kena kambus, dia akan jadi gila haruan dalam tu. Aku pernah main dengan siapa contoh yang aku pernah vlog tahun bila? Dengan ni, AJ. Tempat tu nak kena kambus. Biasalah pembangunan kan. Baling kena. Tapi tempat tu pun dah katam dah. Tak jadi apa dah. So hari ni aku pakai set sisa Cast X2 dengan rod sharpen. Pure low sharpen. Oh, memang tak ada. Aku rasa dah berapa kali aku try, tak, memang tak ada letup atas air apa semua, tak ada aktiviti langsung. So kita pergi tempat lain sikit. Sebelah sana pula. Asal bang? Saya duduk bawah tengok dia tadi. Settle lah tu, katam lah tu. Oh, tak apa. Sini orang macam sini semua pakai kasut tebal-tebal. Tak payah risau bang. Sunyi lah sana. Selalu kalau tak mesti ada letup. Pot ni pun dah dah kecil satu. Luas air dalam. Sekarang tak ada dah ni. Kan ada yang lepas sempang jalan kat sekolah menengah tu. Ada satu taman tu kat sekolah menengah tu. Ada yang dah hujung kampung dah pun. Yang ni dia tak bising. Dia cuma berjalan atas air je. Dia tak ada blade, tak ada apa belakang dia. Dia ada jatuh lagi jump frog. Jump frog dia letup-letup atas air tu kuat sikit. Tapi Selangor ni dah kurang dah nak dapat ikan-ikan makan top water ni. Sebabnya ikannya semua banyak duduk bawah, tekanan tinggi. Yelah, ikannya seekor, pemancingnya 10 orang. Mana maunya katanya. Nak kena pandai pujuk baru nak makan. Tu lah, macam nak explore je hari ni. Belah depan ni macam dah mati. Oh bang, kena bang. Ui bang. Bunyinya ngeri tu. Tak habis makan. Tak kena mata kail. Okey, dia tak duduk sini. Dia duduk belah-belah rumput sana. Sayangnya. Kuat tu bunyi tu. Sekejap sangat Patutnya bagi lama sikit bang Itulah. Dia baru macam cat kaki yang tu tarik sampai kataknya pun terkeluar tu. Itulah. Habis hancur. Panas ni. Rehat jap. Allah. Oh, makan cantik. Lucut bang, lucut. Tak terbuka pun mata kail. Tak, sebab dia makan, dia ke depan. Saya dah sentap, ingatkan dia stay kat situ. Dia dah ke depan dulu dah. Alah. Itu lah silap. Tak nak dia. Tak mau. Asal putus. Talinya putus. Macam dimakan tapi tak tahu sangkut ke apa. Putus, ya Allah.
Ni bukan hari dia ni. Kalau macam ni lucut, ni bukan hari dia lah ni. Habis semua tinggal lucut, putus. Semua ada. Leader tak bawa. Sekarang ni ada 3 perkara yang boleh menjatuhkan sebuah negara. Nasib baik abang ni bawa. Boleh lah ni buat leader. Betul-betul hari yang tak menjadi hari ni. Vlog yang paling kelakar. So nampaknya bukan hari aku tu sebenarnya. First thing is aku tadi tu strike tapi aku tak tahu ikan tu bawa ke depan. And then aku sentap tahu-tahu rupanya dia dah berbelit kat bawah kayu tu. Tapi dia lucut lah. And then second is tadi aku rasa macam dimakan ke tak makan. Tapi tak rasa getul sangat. Cuma dia macam rasa makan. Aku sentap tali putus pula kat main line. And other thing is yang ketiga adalah aku lupa bawa leader. Itu dah nampak dah. Hari ni bukan hari aku guys. Hari yang tak serba tak menjadi lah. Hari ni kiranya. Jadi pun aku try tengok kat belakang aku lagi. Dia tengok macam mana. Brother tu nasib baik tadi brother tu ada tali tangsi yang aku boleh buat leader. Asal boleh je. Allahuakbar. Tak tahulah. Tengoklah macam mana. Ada hari kadang-kadang dia menjadi, ada hari kadang-kadang macam ni lah. Serba tak menjadi. Kau buat apa pun tak jadi. Dengan tak bawa arm sleeve-nya. Panah ceng-ceng. Aduh, licinnya ke lutut aku. Masih tak meletup. Allahuakbar. No, terlajak. Try. Ada, alhamdulillah. Tak ada, biarlah. Lucut lagi. Bagi tali, sentap tak dah tali macam ni, tarik tak letak masuk mulut. Tak tahu kecil ke besar. Ceritanya macam ikan kecil. Bukan hari dia lah rasanya bang. Dia mungkin cetek dimakan acah Kalau air dalam mungkin dimakan habis kot. Ya Allah. Seksanya hari ni ya Allah. Ada bujuk. Bujuk bang, bujuk bang. Bang. Akhirnya abang ni pakai katak. Oh, aku jatuh. Apa jatuh? Oh, biar dulu jatuh. Bang, bujuk bang. Akhirnya. Gila, hari ni hari bujuk lah bang. Alhamdulillah besar bang. Pegang. Alright. Okey. Tu dia. Dengan cerita kumpau, ikan tak makan. Betul lah bujuk. Mana makan depan ni je bang Depan ni, bawah ni. Saya rasa yang tadi yang kita miss semua bujuk hari ni bang. Ya ke? Sebab dia makan lembut kan. Betul. Ini kaki tengok DVD ni. Mata kaki kuat lagi. Rezeki abang hari ni. Bujuk. 11-11 putus apa semua. Aku rasa hari ni bukan adalah hari aku. Putus. So nampaknya hari ni bukan hari aku guys. Ada yang makan tapi tak lekat dan tak bawa leader. Putus. Dan segala-galanya lah. So aku just nak tengok brother ni mancing je lah lepas ni. Aku nak duduk kejap. Brother ni dapat bujuk baik. Dapat bujuk besar juga 500-600 gram. Tak lari lah. Memang tak lari lah. Buat sup sedap. Seriously buat sup sedap. Aduh bersemut. Aku rasa sampai sini sajalah vlog aku kali ni. Memang aku katakan hari ni adalah hari yang tak menjadi. Jumpa lagi dalam next vlog insyaAllah. Assalamualaikum.